guna tak? Kena cas? Tak ada. Okey. Terima kasih. Oh, nak kena pakai kasut pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Besar boleh ke nak dikecilkan? Susah ya? Boleh, tapi kena buka lambat sikit lah. Tak payahlah, biarlah. Engkau buat ni je. Ni, putus. Kan dia kecil orang ni. 3 inci. 3 inci. 3 inci tu dah siap lah. Dah siap. Okey. Oh, dia nak kedut. Oh, dia buat kedut. Tangannya kedut kan? Kedut macam acik tadi tu. Okey. Dah itu je. Boleh lah. Tak adalah panas sangat. Kan? Yalah sebab tak ada aku. Maknya nak terberak anaknya. Lolo-lelo ni. 5 nak terberak ni. Wah, tengok pun dah tahu terror lah awak ni. Okey. Ada lagi tak? Oh ni, Dek, warna ni Dek, satu lagi. Warna kuning-kuning ni. Saya coklat yang ni. Mak tengok mak ada udang. Yang mek lah ni. Bukan. Tu air coklat lah mak. Comel kucing ni. Ada orang dalam tu. Kat rumah tak makan Maggi. Kita makan Maggi kat luar. Kalau masak kat luar, rasa sedap kan? Orang masakkan. Agak besar dia air goreng. Oh, dia pun ada kentang juga. Assalamualaikum. Ada ni hari apa? Air malam. Mana tengok cik gila. Buka air siang air malam. Cik makan nasi dulu sedap. Oh. Makan nasi dah ni. Kau jual baju tidur. Gelapnya. Ada orang hantar barang lah. Pengukusan bertingkat-tingkat. Kali ni pakai batu lesung pula. Itu hari mak dah buat dia punya, apa tu namanya, dia punya inti dia, serunding dia. Untuk buat dia sama dengan cuk badak punya inti. Mak letak ni apa? Udang apa tak tahu. Udang apa ni mak namanya? Kuali ni cepat berasap. Sebab dia kepala angin. Sebab tu dia cepat berasap. Tu mak buat dalam ni mak. Dia punya bahan-bahan dalam tu. Serai lengkuas halia. Serai, lengkuas, halia. Bawang putih. Bawang putih. Garam. Citamoto. Serai kena banyak. Serai, cili api. Udang tu nanti dia kata keras, dia tak boleh makan. Dah pula dah. Habis pula udang tak ada udang macam mana?
Udang ni je lah. Dia kata ada udang kering tumbuk lah. Alah, hai, tak sedap dah. Santan ada bubur garam tak, Mak? Tak payah. Tak payah bubur garam. Dia asin. Tu, letak pulut dia. Tenyeh. Letak inti. Kosong je. Udang kering. Udang kering je. Ada udang kering. Cukup tu, Mek. Besar tu. Cukup dah? Cukup banyak ni? Cukup. Oh, kembang-kembangkan dia. Pasal banyak-banyak. Alamak besar. Macam tok hang buat. Besar gini lah ya? Besar lengan. Tak macam ni. Dia kalau buat ni dia giling kepala. Kecil sangat kau miau ni. Cukup? Tak dah lah tu. Ni tebal. Betul Mak cakap. Buat makanan pernah tu buang lah. Macam ni guys. Biarlah hujan Mak ya. Udang 2 kilo ni boleh buat. Kau udang. Yang ini ada udang. Ini orang muda makan. Orang tua makan. Kita potong menyerong. Yang ini ada udang. Sebagai gift of purchase. Jadi bukan sahaja kami hasilkan coklat yang Maka syarat yang diberikan adalah antara lain dana ini digunakan.
Hari ni mak masak tom yum. Sebab kita tak lalu makan kan. Mak masak tom yum. 2 ekor. Cukup ke 2 ekor? Bismillahirrahmanirrahim. Macam sayur dia punya seafood dia kemudian. Apa tu? Tepung pulut. Tepung apa tu? Oh, tepung pulut. Tepung pulut Thailand. Tapi muka Fazli. Ada tulisan Thailand ni apa tak tengok. Yalah. Oh, mak adu dengan air. Sikit sangat, mak. Ni inti kelapa. Tapi mak tak bubur dia punya gula merah. Gula merah sikit. Bubur sikit je. Oh, nyamuk. Kita bubur bak ye. Cik nak buat kecil je. Kan kecil. Kecil mana boleh kecil. Okey, bos dah marah. Kalau kuih ni boleh lah. Sarah boleh kan? Bos sudah marah lah. Tak boleh buat kecil-kecil. Kuih ni boleh buat kecil-kecil. Buat apa? Buat Melaka. Ini kan buat Melaka. Okey, baiklah. Laju tengok mak buat kecil. Dengan cik tu. Hei. Tu dia. Aduh, apa sikit je. Cik punya bersih orang berniaga. Mak punya bersih makan sendiri. Cik duduk sikit minyak dalam tu. Tengok laju tak dia. Minyak ada sikit kan? Makanlah surah sikit. Surah 2. Kenyang kenyang. Tengok mak buat. Okey jual kuah, jual kuih. Jual buah pula. Okey, tera lah mak buat cantik je. Hari ni saya buka puasa makan tom yum dan kuih koci. Hai. Ini misi saya yang buat ni. Saya yang bungkus ni. Cantik. Buruk pula tu. Mari kita rasa. Boleh lekat lah orang tua makan ni. Okey, sekarang saya ada pisang abu. Kita nak buat kerepek. Sekejap lagi kita nak kupas pisang.